sebalik kemegahan pentas bola sepak dunia, rupa-rupanya ada kisah eksploitasi buruh dan isu kemanusiaan yang sangat kejam yang sedang disembunyikan daripada mata kita. Di Sial Court Pakistan yang membekalkan hampir 70% bola sepak dunia, industri ini pernah terbalik dengan kontroversi buruh kanak-kanak dan bayaran gaji yang tidak setimpal. Di kilang-kilang inilah pundi getah dalaman dibentuk sebelum dilapisi bahan sintetik dan foam tebal. Malah untuk bola grade profesional, panelnya dicantum menggunakan teknik thermal bonding berasaskan haba tinggi supaya ia kalis air. Seterusnya, bola ini wajib ditembak berulang kali pada kelajuan ekstrim dan makmal ujian FIFA demi memastikan beratnya kekal tepat antara 410 hingga 445 gram sebelum dibenarkan masuk ke dalam padang. Jadi, adakah anda rasa dengan segala kepayahan untuk mencipta sebiji bola ini, adakah adil untuk kita bersorak gembira melihat gol dijaringkan sedangkan pekerja yang menghasilkan bola itu terus hidup dalam kemiskinan?